جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Perzinaan merupakan antara dosa besar dalam Islam yang semakin membimbangkan dalam masyarakat Muslim di Malaysia. Fenomena ini bukan sahaja merosakkan individu tetapi turut menggugat kesejahteraan keluarga dan maruah umat Islam. Antara punca utama berlakunya perzinaan ialah lemahnya pegangan agama, pengaruh media sosial yang bebas serta kurangnya kawalan diri dan institusi keluarga. Ramai remaja terjebak kerana terpengaruh dengan gaya hidup bebas dan kurang kesedaran tentang hukum Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32 dan maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Kesan zina amat besar. Dari segi individu, ia merosakkan akhlak, menghilangkan rasa malu dan menjerumuskan kepada kemurkaan Allah. Dari segi sosial, zina membawa kepada peningkatan kelahiran luar nikah, pembuangan bayi dan keruntuhan institusi keluarga. Masyarakat juga terkesan dengan masalah sosial seperti penyakit kelamin, tekanan emosi dan ketidakstabilan nilai moral. Zina bukan sekadar dosa peribadi, tetapi racun yang merosakkan maruah diri, menghancurkan institusi keluarga dan menggugat kesejahteraan umat. Sebagai Muslim, marilah kita menjaga kehormatan diri, keluarga dan agama dengan kembali kepada ajaran Islam yang suci. Hentikan langkah menuju maksiat dan ganti dengan taubat serta amal kebajikan. Bersama kita bina masyarakat Islam yang berakhlak, beriman dan bermaruah, kerana maruah adalah benteng umat Islam. Dan Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Maksudnya, janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Surah Al-Isra ayat 32. Ingatlah, zina merosak jiwa seperti dadah merosak nyawa. Jauhi zina kerana ia membawa padah. Kata-kata terakhir dari saya, mulakan langkah menuju redha Allah hari ini. Cegah zina, pelihara maruah demi generasi bersih dan diberkati. Sekian, terima kasih.